Okay, aku pun nak pakai cap. Bro, benda ni bukan lagi rahsia bro. Dah tahu sejak tahun lepas lagi. Tengok Mamat ni. Kita dah ada flying wingback for next season. Ini dia. Milos Kerkez. Signed from Bournemouth for 40 million. Untuk aku, Mamat ni sebenarnya remind me of our legendary left back bro. John Arne Riise. Fast, dynamic, kuat bro, strong. Memang wingback legend lah. Tengok dia gol. Tapi dia ni boleh score rembat lah. Tengok dia score dengan United lagi bro. Milos Kerkez ni sebenarnya dia memang terror on the left wing. Dia akan cut to the wings, support left wing. Tengok dia boleh score juga tu. Dia start dekat Hungary, Ito FC. He made his senior debut. Tengok all the clubs yang dia dah masuk. Bukan calang-calang clubs bro. And for 21 years old, dia ni sebenarnya terror lah juga. Last season, dia jadi one of the finalists for PFA Young Player of the Year. For Bournemouth, not bad lah. So, siapa kita patut sign next ni? Siapa? Sweden lah. Dari Sweden. Kita tengoklah dulu. Ciao.